Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam koperasi. Pada hari yang penuh keberkatan ini, kita bersama-sama menyambut Syawal dengan hati yang gembira dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syawal merupakan detik kemenangan selepas sebulan penuh ibadah puasa, sekaligus menjadi momentum untuk memulakan lembaran baru dengan semangat kebersamaan dan keharmonian. Di Hari Raya Aidilfitri ini, marilah kita raikan nilai persaudaraan dan saling memaafkan. Sebagai anggota koperasi, kita tidak hanya berkongsi hasil usaha bersama, tetapi juga menjalin tali kekeluargaan yang kukuh. Setiap kejayaan yang dicapai adalah hasil usaha bersama di mana setiap individu memainkan peranan penting dalam merealisasikan visi dan misi koperasi kita. Saya mengajak semua untuk terus mengamalkan nilai tolong-menolong dan kepercayaan antara satu sama lain. Semoga Syawal ini menjadi peluang untuk menggerakkan lagi hubungan kekeluargaan, menyemai semangat gotong royong dan memperkukuhkan asas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Akhir kata, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga Syawal kali ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan kemakmuran kepada kita semua. Terima kasih atas segala usaha dan dedikasi dalam menyumbang kepada kejayaan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.